Bukan masuk kata duduk kat masjid 24 jam sampai tak mau kerja langsung. Tak. Kerja macam biasa. Ibadah tuan-tuan. Sunnah kerja ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah masih panjangkan umur kita semua setakat ni dalam iman Islam. Kemudiannya Allah bagi kita taufik dan hidayah, petunjuk dan juga kekuatan. Boleh mai masjid, salat maghrib, kemudiannya i'tikaf. Sementara nak tunggu isyak, kalau tengok jam di tangan lebih kurang 34 minit, 31 saat lagi. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah, start daripada tuan-tuan langkah keluar rumah sampai masjid, sehari balik sampai rumah, semuanya diambil timbangan amal kebaikan di sisi Allah. Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita layak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi, Merbau Kudung. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat semua tuan-tuan. Baik, tak lupa juga pada rakan media kita, Abang Nan dengan Nadir Zerul. Walaupun dia punya stand hari ni nampak macam tak apa nak sihat, tapi nasib baik dia bawa handset je. Kalau dia bawa kamera rasanya tak cukup. Sorry. Baik tuan-tuan, jangan lupa ni i'tikaf. Kita akan sambung pengajian kita Tanbihul Ghafidin, peringatan bagi orang yang lalai. Dan kita berhenti pada 2 minggu sudah berkenaan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seperti mana yang kita berhenti pada hari itu, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kemudiannya kita kena faham yang kita masuk dalam syurga Allah nanti bukan sekadar dengan amalan kita,
tapi dengan rahmat Allah. Yang mana kisah yang saya bawa hari itu tentang seorang ahli ibadah yang dia nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan dia. Kemudiannya Allah jawab balik, walaupun amalan dia telah melakukan amal ibadah ratusan tahun, Allah kata apa? Sebiji mata pun belum boleh bayar lagi dengan amalan tersebut. Amalan tersebut walaupun dah dilakukan dengan ratusan tahun, tuan-tuan, belum mampu nak bayar nikmat mata sebelah. Tuan-tuan bayangkan kita start ibadah umur apa? Baliak tak betul-betul lagi. Orang kata baliak tu umur, contoh umur 13, 14 baliak. Masa tu ibadah pun duk tintong lagi dia. Ada hak puasa pun puasa culah mai. Umur 18 masa tu tengah duk galak. Tak fokus lagi dengan ibadah waktu tu pun. Kan, mai umur 20 baru start kerja. Duk cari markah masa tu, markah hak nombor 2, nombor 3, bini hak markah nombor 6. Tak fokus lagi tu. Duk nakal lagi tu tentu. Kemudian menikah umur 24, 25. Tu pun belum tentu kaki ibadah lagi. Ada ke hak tuan-tuan puasa tu duk ada lagi. Hak duk ikut member duk beli nasi bungkus duk ada lagi tentu. Kan, member duk ajak pergi panggung, tengok konsert, tarian gelek, apa semua duk ada lagi tentu. Kira betul-betul main-main rasa nak main, rasa nikmat ataupun mula nak buat ibadah umur 40, 35, 30. Tuan-tuan, dah ni umur 55. Kira baru start betul-betul baru 25 tahun. Ahli ibadah tadi ratusan tahun pun tak boleh nak bayar mata sebiji. Kita hak umur 25 ataupun 25 tahun nak ibadah, agak-agak lagu mana? Sebab tu nak habaq apa? Nak habaq kita masuk syurga Allah bukan sebab amalan kita. Kita masuk syurga Allah dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Tapi yalah, nak dapatkan rahmat Allah bukan duk saja. Tetap juga kena melakukan amal soleh. Lagu tu. Dan tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut juga, fasa manusia hidup atas muka bumi ini, dia ada 3. Mula dia lemah. Betul kita selalu kongsi tu. Mula lemah daripada baby, lemah, budak-budak lemah, nak makan pun kena tunggu mak masak dan sebagainya. Sampai satu fasa nanti kita akan kuat. Umur 20, remaja, dewasa ketika tu kuat steady. Nak buat apa semua boleh waktu tu. Sampailah satu fasa yang ketiga, iaitu fasa yang penghabis. Dha'fan wa syaibah. Ni selalu disebut ni. Iaitu fasa kita kembali lemah kalau umur panjang lah. Kalau umur tak panjang, tuan-tuan, mudah pun mati dah. Kan, bab mati ni kita tak boleh nak jangka. Kan, kita tengok, kalau tengok hari-hari di media sosial tu, mati sedia noh. Mati pula dahsyat-dahsyat. Kemarin mati apa? 3 beranak lah mati. Yang dilanggar oleh lori immigration tu. Siapa nak sangka, tuan-tuan, kita duduk jalan elok, lori mai kita. Kan lagu tu. Lepas tu yang beberapa hari sudah, yang lori terbalik 4, lori minyak. 4 batas kereta lenyek, tuan-tuan. Siapa nak jangka? Dia pun tak jangka hari tu dia nak kena lagu tu. Dia suruh kita sama kan. Tentu. Jadi kalau fasa sampai umur kita panjang, kita akan duduk di fasa yang ketiga. Dha'fan wa syaibah. Apa itu? Lemah dan juga beruban. Saya sebut ni beruban. Tuan-tuan, kalau dalam fasa ni, kalau dah nampak, tengok cermin, tengok muka, kalau dah nampak putih kat bawah, putih kat atas, mau faham lah. Mau faham. Kita berada pada fasa hak penghabis dah tu. Fasa penghabis dah. Lepas tu mula duk main sakit, sakit lutut. Kan semayang, habis semayang, pegang lutut panas. Lena pun kena sapu minyak angin. Bilik dulu bau minyak wangi, dan ni bau spa. Bau minyak angin. Sebelum tidur nak sapu minyak angin lutut, sapu tang belakang, baru boleh lena. Tuan-tuan, sebab tu bila dah mai fasa penghujung ni, kita jangan buat teruk lah. Aku kata jangan buat maksiat teruk lah. Ataupun jangan melakukan dosa-dosa
ataupun kita mudah faham, fasa penghujung ni fasa yang mana kalau melakukan dosa, azab dia lebih teruk. Dalam agama kita, kalau orang tua ni zina, dia lagi teruk daripada zina orang muda. Nak kata tu. Faham tak jelas maksud dia? Maksud kata fasa ni bukan fasa main-main lah. Bukan fasa orang kata nak sonok, nak enjoy. Tapi tak, ramai lagu tu. Tidak. Fasa ni yang dia nak enjoy sebab yalah duit dah banyak. Dulu waktu muda, duit bocok merata. Bocok tang anak, bocok tang rumah, bocok tang kereta. Bila anak habis mengaji apa semua, anak kerja apa semua, duit berlemak. Loan pun dah habis. Dah settle dah. Waktu tu duit berlemak, dia mula baru nak cari apa? Al-Kalabu Malami. Kata Piramdi apa? Kelab malam. Kan? Masa tu dia nak cari pusat hiburan, pi Danuk, pi Hat Nyai. Kan orang duk viral lah ni 2-3 hari ni pasal polis Hat Nyai saman pelancong Malaysia. Sebab konvoi kan. Siapa suruh pi? Siapa suruh pi? Kan? Yang keduanya, kalau hang tak buat salah, terus duk marahan dengan takut Yang duk kena saman tu sebab buat salah. Saya bagi saya lah kan. Hak duk, yalah di Malaysia mungkin dia lepas dengan paik perang dia. Lampu belakang pun duk lilak-lilak suruh polis. Apa nama komando apa semua. Kat Malaysia tak kena. Pi sana, kena. Kat Malaysia parking ikut dan. Kalau boleh nak pergi kedai tu, nak parking masuk dalam kedai tu. Kalau kat Malaysia. Lepas dia buat panggil sama di Hat Nyai, Thailand. Kena. Parking ikut dan. Kalau kat Malaysia boleh lah orang duk. Apa polis Malaysia bagus. Ada tasamuh. Ada tolak ansur lagi. Dia buat panggil sama pihak Nyai. Kena kata. Kan. Dah salah-salah. Nak macam mana. Tapi tak usah duk kata boykot lah tuan-tuan. Orang Malaysia mesti pergi lah. Walaupun kedai Siam, selang 2 km kedai Siam. Selang 2 km kedai Tom Yam. Selang 3 km kedai Tom Yam. Orang tetap makan di sana. Sebab apa? Vibe luar negara. Melancong mana? Melancong mana? Aku baru balik Thailand. Oh, nampak kemas sikit. Hang baru balik mana? Balik Jitra. Oh, Jitra. Tak rasa lah bercuti luar negara, tuan-tuan. Walhalnya tu kiri kanan sebelum nak pergi tu pokok getah je pun. Tidak. Tuan-tuan lepas sadar tu terus nak pergi sampai hatnya pokok getah je pun. Lepas tu nampak kawasan perumahan apa semua kita masuk pekan. Sama je. Tapi sebab apa? Nama dia bukan Malaysia. Nama dia Thailand. Walaupun kalau tuan-tuan pergi belah apa nama pantai timur, lagi cantik vibe laut apa semua, dia tetap Malaysia. Tak rugi lah tuan-tuan buku merah yang telah dibuat RM200 5 tahun. RM200 pasport kan, RM200 5 tahun. Setakat nak melancong Kok Diang, Jitera, kan? Apa barang Malaysia. Dia rasa tu boykot lah ke mana pun tuan-tuan, nanti dia pergi rumah tu. Yang tu. Jadi tuan-tuan dah biasa buat salah. Dan ada orang juga pergi sana, bukan yang pergi family, mungkin nak pergi makan, shopping dan sebagainya. Ada juga pergi sana untuk mencari hiburan untuk melakukan maksiat. Sebab tu orang kata apa? Kalau tuan-tuan tengok ada komen baru-baru ni, ataupun status tentang apa Tok Singa ke apa ke, kalau tak salah saya lah, yang dia kena sama ramai-ramai 17 orang ke lagu tu lah lebih kurang. Orang duk komen bawah tu, alah mereka ni nanti duduk 3 minggu nanti ayam panggil balik. Ayam panggil balik. Perkataan ayam tu. Sebab apa tuan-tuan? Sinonim orang pergi sana. Kalau yang pergi konvoi ataupun pergi bujang, orang suka kait dengan benda tu. Bukan semua. Ada hak jenis lagu tu. Mencari tempat untuk hiburan ataupun menempaskan hawa nafsu. Jadi dah sinonim macam tu. Walhal kita pergi sana cari makan je kan. Lebih pada cari makan. Walaupun kedai Tom Yam di sini berlembab-lembab, lagi sedap daripada sana. Kan yang tu. Jadi tuan-tuan, paling teruk apabila yang cari perkataan ayam tu adalah di kalangan orang tua. Orang tua, di kalangan orang tua. Tuan-tuan, Allah tidak akan memandang. Allah tidak akan berkata-kata, tengok muka dia pun tak mau, bicara dengan dia pun tak mau. Salah seorang adalah syaikhun zanin.
orang tua yang berzina. Sebab apa Nabi mention syaikh? Sebab sepatutnya fasa tua ni fasa yang bukan lagi untuk dunia. Fasa yang memang dia kena fokus sefokus-fokusnya tentang kehidupan selepas kematian. Tuan-tuan. Bukan masuk kata duduk kat masjid 24 jam sampai tak mau kerja langsung. Tak. Kerja macam biasa. Ibadah tuan-tuan. Sunnah kerja ni. Duduk dengan family, habiskan masa dengan nak ibadah, habis kerja, duduk dengan family, kemudian maghrib main masjid, isyak balik, sebelum balik tu dengar kuliah Ustaz tu. Itu rutin kita. Pagi esok pergi kerja balik, keluar dengan bini, makan dan sebagainya. Sampai apa? Saya meninggal, itu tu. Kalau ada lebih rezeki yang lebih pergi umrah ataupun pergi dah jalan mana-mana supaya menambah keimanan kita. Berjalan ni tuan-tuan, berjalan ataupun bermusafir ini adalah sunnah. Dan ia juga disebut dalam Quran, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kan Allah Taala kata fasiru fil ardi, berjalanlah atas muka bumi Allah. Jalan. Pergi tengok macam mana apa yang Allah Taala lakukan atas muka bumi, termasuklah azab bagi orang yang dusta. Jalan. Baru kita tengok, kalau pergi negara ni, contoh kita pergi Mesir. Tengok bagaimana Allah Ta'ala masih kekalkan lagi tanda-tanda ataupun mukjizat yang Allah bagi kepada para Nabi. Ayak mata yang diketuk oleh batu yang diketuk oleh Nabi Musa alaihi salam. Masih duduk dah. Kemudian ada lagi di kaki bukit Tursina, kesan daripada lembu Samiri. Yang tu semua Allah suruh pergi berjalan. Hampa pergi tengok apa yang aku sebut dalam Quran ada ke tak ada. Nak membenarkan apa yang Allah Taala sebut. Yang tu. Dan bila tuan-tuan kita dah sampai fasa yang ketiga, patah balik. Iaitu fasa kita beruban dan mula tua. Elokkan benda-benda yang boleh mendatangkan murka Allah. Sebab apa? Ada satu hadis yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini Jibril yang sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di hadis ini ada beberapa pertikaian tentang sanad dia. Ada yang mengatakan ianya hasan dan juga ada yang mengatakan ianya dhaif. Cumanya saya nak buat mai satu hadis ini menceritakan tentang apa yang kita boleh ambil. Apa yang Nabi diberitahu oleh Jibril alaihissalam, Inna Allah yastahi an yu'adziba ahadan qad syaba fil Islam. Fa kaifa la yastahi man syaba fil Islam an ya'si Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Inna Allah yastahi an yu'adziba ahadan. Sesungguhnya Allah yastahi, Allah malu tuan-tuan. Ayyu'adziba ahadan, untuk mengazab seseorang qad syaba fil Islam, orang Islam yang mana telah beruban. Allah nak azab orang yang beruban ni malu tuan-tuan. Fa kaifa la yastahi man syaba fil Islam an ya'si Allah Ta'ala. Tapi bagaimana mungkin tiba-tiba orang yang dah beruban dia pula tak malu untuk melakukan maksiat pada Allah. Itu. Allah ni sayang tuan-tuan. Sampai fasa hujung Allah lebih menyayangi seseorang hamba dia tu. Tiba-tiba dah ada Allah punya kasih sayang. Tengok orang yang Allah Ta'ala sayang tu, tak malu pula melakukan maksiat kepada Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang satu lagi apa? Inna Allah la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Allah sesungguhnya Allah tidak akan melihat, tidak berkata-kata dan tidak akan berpaling langsung kepada orang ni. Salah satu dia adalah golongan zanin yang di kalangan dia syekh, di kalangan orang tua yang melakukan maksiat pada Allah. Walhal naungan Allah ni tuan-tuan, kalau kita mengaji tentang naungan Allah Subhanahu wa taala, yang tuan-tuan duk mengaji, tuan-tuan duk bisa dengar hadis yang tentang 7 golongan tu. Yang mana 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi naungan dia di hari akhirat sana nanti.
7 naungan, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan beri naungan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Tak ada dah di akhirat sana nanti tidak ada naungan Allah melainkan kepada 7 orang ni. Sabda 7 orang ni Nabi sebut sab'atun yuzilluhumullah ta'ala yaumal qiyamah fi zillin 'arsyih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang, 7 macam orang yang akan dinaungi Allah payung depa. Allah jaga depa. 7 golongan ni di hari akhirat yang Allah akan payung depa saat mana tak ada lagi naungan melainkan naungan Allah. Habaq saya siap? Mahsyar Allah sangat dahsyat. Lah ni kita bolehlah duduk dalam masjid, relax, santai, buka aircon, kapet gebu, sandak kat tiang, sandak kat dinding, rasa mengantuk, lena. Kan cukup time isyak mayang bagi balik selesa. Tuan-tuan mati, lepas mati tak ada dah suasana macam ni. Melainkan tuan-tuan benar-benar dipilih oleh Allah. Atas apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan ada 7 orang yang mana di mahsyar dalam keadaan kita teruk, penat, panas, bersesak. Ada 7 golongan ni Allah jaga. Dalam hadis ni. Allah jaga mereka. Kemudiannya Allah meringankan mereka daripada mendapat kepayahan dan kesusahan yang sangat dahsyat. Siapa dah 7 golongan tu? Nombor 1, imamun adil. Imamun adil. Iaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak menggunakan kuasa dia untuk kepentingan diri dia. Dia berlaku adil. Tak kiralah lelaki maupun perempuan. Sebab saya pernah baca hadis ni, ada seorang jemaah muslimat tanya, Ustaz, semua sebut rajulun, 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 semua lelaki je. Kami perempuan tak ada masuk syurga ke? Kami perempuan tak boleh masuk syurga ke? Semua hadis sebut wa rajulun, imamun, imamun, imamun kan. Adilah. Tak sebut, dia sebut adilun. Kan. Habis semua lelaki ya perempuan kami nak duduk mana? Kan, penat beribadah, penat mentaati Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tuan-tuan, ni lafaz ni dipanggil orang kata taglib lah. Kan satu kalimah tapi boleh pakai dua-dua. Boleh faham betul? No? Walaupun Nabi sebut rajulun tapi dia boleh harung semua. Laki pun boleh, perempuan pun boleh. Yang tu. Tuan-tuan. Ini dipanggil lafaz lah. Lafaz lebih kepada kita panggil taglib, nafas yang merangkumi kedua-dua maksud. So nombor 1 yang akan mendapat naungan Allah, imamun adil. Tuan-tuan abang saya siap, kuasa ni membutakan kita. Kuasa dan harta ni membutakan kita. Sebab tu saya cerita di banyak masjid lah. Saya cerita pasal pergi pusaka kecil tu. Mamu tahulah dia ikut saya. Waktu Rabu lepas, Rabu minggu sudah, buat urusan pusaka orang tua. Kan ayah saya meninggal bulan Ramadan hari itu. Kemudiannya kita bila buat urusan duit di bank, geran apa semualah yang tanah nama dia semua. Kita buat di, kalau tuan-tuan di belah kita ni, di Wisma Persekutuan lah. Di Kepala Batas lah. Dekat hospital tu, hospital atas, tingkat 5. Nah, saya abang tingkat ni, sebab bawa balik. Kan, Rabu sudah. Tuan-tuan, bila, tapi kena isi online lah, ni semua online lah. Kan, ada Pak Long tu kata, macam mana saya nak isi ni, mana tanpa. Pakcik kena ambil ni, pakcik kena foto stick, snap gambar, upload dalam, mampus Pak Long tu. Dia kata, mampus dah Pak Long ni. Kan, ada Pak Long tu seorang dia main. Oh ni saya nak isi borang. Oh lah ni borang semua online. Pak Dong tu kata mampu dah aku. Mesti dah hati dia. Kita hak muda ni tuan-tuan. Pun sabut. Kan muda lah. Walaupun 40 lebih dah kan. Tapi kita kira duk main internet ni. Duk isi satu-satu. Kena tengok tele dengan nombor geran apa semua. Isi upload gambar. Pergi Suruhjaya sumpah. Ambil gambar. Upload
buat file PDF apa semua. Kita pun sabut perut tuan. Pak Long ni buat mampu dah. Melainkan dia minta tolong anak dia. Kan. Maka isi-isi apa semua dia panggil hari Rabu lepas. Pilah kita. PBB dia pegawai penyiasat, dia akan tanya nak turunkan kuasa kepada siapa. Duit kat bank nak bagi macam mana. Apa yang saya nak ambil tuan-tuan sebagai satu kesimpulan, sebab saya faham puan tu, pegawai penyiasat tu ataupun macam dia yang meluluskan semua tu, dia melalui banyak pengalaman. Dan setelah mana dia tanya kami, okey ni semua ada dah, yang memohon file ni adalah Muhammad Fairuk bin Yusof. Ya saya. Saya pun dah habaq kat adik-adik saya, apapun yes saja. Saya kata. Sebab apa? Nak memudahkan urusan tuan-tuan. Kalau tidak nanti dia tanya, kalau kena ada seorang, ya ke? Kita bincang lain kat rumah mampu. Dia bagi tarikh lain. Seorang cukup. Contoh tuan-tuan ada 5 orang beradik. Pi sana. Bawa mak sekali. Tiba-tiba adik ke kakak, kata hari tu lagu lain. Mampu. Tuan-tuan. Yang tu yang dia jadi lama. Kira kami masuk paling start sekali. Kami masuk-masuk, dah keluar. 10 minit ke tu keluar. Mereka keluar. Cepat no. Sebab dah siap-siap kat rumah. Jawab sekian-sekian. Tak apa. Bab faraid semua adik-beradik mengaji. Kita boleh bedak sendiri. Don't worry. Kita tak perlukan orang untuk nak kira faraid. Sebab yalah, masing-masing mengaji. Abang boleh kira. Kak pun boleh kira. Kan tambah abang saya tu memang faraid dalam kepala otak dia. Ya. Dia kira-kira lagu tu. Tak ada masalah. So kita sembang tu. Maka tanah macam mana? Saya dah tirai bubuh semua nama. Betul ni? Betul. Kan? Okey. Duit dalam bank ni banyak juga ni dia kata. Kan duit banyak ni. Duit diuruskan oleh hak bongsu saya sebut. Adik saya Muhammad Syafiq bin Yusof. Betul semua setuju ni? Setuju. Mak pun kata setuju. Abang pun setuju. Kak pun setuju. Saya pun kata setuju. Jangan. Ayat dia tu. Duit ni puaka tau. Ayat dia tu. Duit ni sangat berpuaka. Banyak dah kes. Ni ayat yang dia sebut ni. Banyak dah kes. Yang mana. Sebab saya tak boleh nak follow up ayat dia. Habis kuasa turun. Dah dapat kat satu nama. Nama tersebut kalau tak bagi dekat adik-beradik dia pun. Dia tidak ada lagi kuasa. Dia tak ada kuasa nak follow up. Dia abang saya. Sebab ada banyak dah kes. Ya mula-mula. Memang lagu tu lah. Persetujuan tak apa adik urus. Abang urus. Kakak urus. So dalam bank ada contoh 5 bank ayah. 4 bank orang tua kita. So dia akan urus 4 bank. Semua akan jatuh pada dia. Tiba-tiba bila dah urus-urus keluar-keluar. Halah duduk. Biasa dalam akaun duduk ada 300.5. Tiba-tiba dulu buka-buka 35,000 tuan-tuan. Ketak kaki kawan tu. Nak bagi tak mau. Nak bagi tak mau. Ada tak bagi tuan-tuan. Maka adik-beradik pun pergi balik pusat ni. Boleh tak tarik balik tukar nama orang lain. Adik tak mau bagi. Tak boleh habis. Kan dia kata, jaga baik-baik duit ni puaka. Kata. Sangat berpuaka. Saya jawab apa tuan-tuan? Saya pun jawab balik. Kita pun hero. Jawab. Sebab tu saya kata yang pertama kami percaya pada adik. Dan kami pun duduk. Yalah Bazam. Kita duduk rumah depan-depan tu kan. Ni rumah saya. Ni rumah orang tua saya. Ni rumah abang. Ni rumah adik. Hang tak bagi rumah hang aku balik tu. Contoh tak ada. Tapi tak ada lah bagi tu. Kan. Duduk dekat-dekat. Duduk depan-depan. Yang pertama. Tapi tak. Yang kedua tuan-tuan saya abang apa kat tu. Saya kata sebelum kematian ayah pun kita tidak pernah mengharapkan harta ayah. Saya abang. Ni harta ni tuan-tuan. Kalau adik nak tipu sekali pun. Saya sebut dia. Kalau dia nak tipu pun itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau dia rasa berbaloi untuk masuk dalam neraka Allah disebabkan puluhan ribu, silakan. Hang buatlah. Sebab tuan-tuan, bagi saya dan bagi adik-beradik saya kata apa? Sebenarnya duit ni kita tak payah usaha apa-apa, tiba-tiba Allah nak bagi dengan asbab kematian orang tua. Kan? Tak perlulah kita gaduh pasal yalah ni tu yang saya pernah sebut tuan-tuan. Benda cemeh pun nak gaduh ke?
Kan tuan, saya pernah cerita kat tuan-tuan. Takkan benda cemeh pun nak gaduh. Hampa tak payah buat apa. Asbab orang tua hampa meninggal. Hampa boleh dapat duit, tanah apa semua. Tiba-tiba hampa nak gaduh dia adik lah. Tiba-tiba hampa nak berebut ke. Hampa sekupang haram. Mula marah ni. Sekupang haram pun tak payah keluar. Duduk saja. Dia main kat hampa. Mana rasa syukur hampa? Tiba-tiba yang main rasa tamak hampa tak ada harta dunia. So, saya sebut. Dia dengar saya sama. Okey, tak apa. Ini memang kita sekirah pula dalam ni, kata. Kata, tak apa, kami percaya dia. Itu urusan dia. Kalau dia melakukan ataupun dia mencurangi atas amanah yang telah bagi, itu dia dengan Allah. Tuan-tuan, kita nak gaduh siapa? Duit tu pun bukan duit kita lagi pun, tidak. Bukan jatuh milik kita. Duit si arwah, orang tua dan sebagainya yang tu. Jadi tuan-tuan, bab duit, harta, yes, memang dia menguji kita punya keimanan. Sebab tu Nabi sebut, golongan yang pertama yang akan mendapat naungan Allah, sebab Allah sayang dia, iaitu al-imamul adil. Imam ataupun penguasa, pemimpin yang adil. Tuan-tuan, jangan gembira dapat kuasa. Sebaliknya, bertakwalah, takutlah pada Allah. Sebab kuasa akan dipersoalkan nanti. Yang tu. Baik. Adapun golongan yang kedua yang akan mendapat naungan Allah di akhirat sana nanti, iaitu wasyabbun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang mana syabun, pemuda. Termasuklah lelaki perempuan. Sebab kita sebut pemudi, marah pula perempuan. Pemuda dan pemudi yang mana membesar dalam beribadah pada Allah. Bukan mudah tuan-tuan, pemuda zaman lah, pemudi. Muda ni orang kata apa? Darah tengah panas. Tidak. Mereka punya, kalau nak buat sesuatu tu, dia tak fikir amarah. Ingat senang tuan-tuan. Kita pun biasa muda, tuan-tuan pun biasa muda kan. Tuan-tuan boleh tahu macam mana dia punya kegairahan dalam kehidupan. Kalau bercinta tu, dia punya gairah bercinta tu, jangan tanyalah. Lari rumah. Kan? Tak ada siapa boleh menghalangi cinta kita, bang. Lautan api sanggup ku renangi. Kan? Gunung berkilo-kilometer sanggup ku daki tengah muda. Lah ni, nak pergi kedai pun naik motor. Tuan-tuan, tengah muda. Apa pun rancak. Waktu tu lah dia nak ligan semua benda. Cintalah, harta, kehidupan, hawa nafsu, berhibur, enjoy, clubbing. Toto mana lekat sangat nak clubbing, tapi ada juga pergi. Tapi lebih pada orang muda lah duk pergi clubbing, minum apa semua. Apa naik kelab malam apa semua. Orang Toto jarang tak apa nak ada, sebab dah habis kerairahan tu kurang. Sebab tu tak apa nak larat. Tapi muda je kemuncak, tuan-tuan. Tapi tiba-tiba ada seorang pemuda ataupun pemudi, tiba-tiba dalam kehidupan alam muda dia tu ibadah pada Allah. Saya tanya tuan-tuan, bukan tanya, tuan-tuan tengok keliling tuan-tuan. Dalam masjid ni, mana pemuda? Tengok. Bismillah. Kalau tengok kiri kanan hak putih semua, normal lah. Masjid mana-mana pun jemaah paling ramai sekali putih tu. Farid paling muda. Farid paling muda, tuan. Tu paling muda. Hak lain semua geng-geng veteran lah, 40 kat atas ni. Sebab apa saya kata 40? Memang kalau sukan cikgu-cikgu pun 40 kat atas dah kategori veteran. Semua veteran. Hak Farid paling muda 22. Tuan-tuan. Tuan-tuan, zaman yang kita nak mencari pemuda yang beribadah pada jalan Allah bukan mudah zaman ini. Tapi tiba-tiba ada, maka itu adalah salah seorang yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun yang ketiga, wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid, iaitu seorang lelaki yang
Hati dia mu'allaqan bil masjid. Terikat, rasa rindu dengan masjid. Bukan 24 jam duduk kat masjid dah. Maksud kata dia kira sayang sungguh masjid ni. Tak perlu nak buat apa subuh seramai Jumaat. Tak payah dia buat kempen aku tu, contoh lah dia. Dia punya style, hang tak payah buat kempen apa, subuh memang kuat dah. Kalau dia sekali dia tak pergi semayang masjid fardu, pengsan dia. Sampai lagu tu dia punya nikmat zuk ke halawah, kemanisan dengan masjid tu. Oh tuan-tuan, dia ada orang lagu tu, ada, memang ada. Kalau pi keluar adik-beradik pun, keluar contoh pi family, keluar makan ramai-ramai pun sampai asak ni, azan ni, nak pergi surau Ustaz. Gitu. Nak pergi masjid. Dia tak mayang kat rumah. Tuan-tuan. Ataupun dia memang maghrib lah, dia akan cari kat masjid. Tuan-tuan. Dia akan cari kat. Saya ada kenal seorang tuan-tuan, sahabat saya. Sepanjang saya kenal dia tuan-tuan, dah belah tahun ni tuan-tuan, kalau kami keluar sekali kursus ke apa ke, memang masjid lah. Dan tuan-tuan pun kenal dia. Tuan-tuan kenal dia. Dan tuan-tuan dia pun bekas dia korang sini katanya. Siapa dia tuan-tuan? Ustaz Mahathir. Tuan-tuan kenal Ustaz Mahathir kan? Kenal tak yang itu Ustaz Mahathir? Tuan-tuan, kami bagi dia Tok Wali. Tok Wali tuan. Kursus. Pergi kursus mana-mana di mana? Kursus mana-mana, subuh masjid. Walhal kita tidur hotel 5 bintang, hotel tamu, hotel apa, sejak ini turun kan. Baru-baru ni kami kursus di Vuksud Hotel Geni. Turun bawah pergi masjid Kelawai subuh. Dia memang lagu tu. Tu saya kata memang ada manusia ni. Tu saya kata dek, hang kalau ikut betul-betul apa kau lihat, insya-Allah dengan rahmat Allah hang antara orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara lagi dia punya, kami kira orang kata, tu lah kita kata, kita ni merupakan saksi hidup bagaimana pengabdian dia kepada Allah. Ba'diyah qabliyah tak pernah tinggal tuan-tuan. Tu. Walaupun semayang di RNR sekalipun. Nak semayang kita contoh semayang Zuhur. Sat bagi aku semayang qabliyah dulu sat, 2 rakaat. Tuan-tuan. Kemanisan untuk ibadah. Tu, Tok Wali. Tok Wali dulu kan duk biasa jadi imam sini kau kan. Ustaz Mahathir. Tuan-tuan, Mahathir Samsudin. Dia tak murung kan, nak murung apa dia buat tengah buat live. Mana dia murung lah live. Kalau dia buat tutup kamera, murung banyak. Nampak tu. Memang ada golongan tu. Maka golongan tersebutlah yang mana Nabi sebut Allah akan naungi dia di akhirat sana nanti. Adapun yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ta'ala ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bercinta ataupun berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Sayang bersahabat. Saya bersahabat dengan Abang Zam kerana Allah taala. Tuan-tuan bersahabat antara satu sama lain kerana Allah. Kalau dia tak ada, kita pun teriak sekali. Kalau nak pergi buat ibadah sekali. Berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang dia berkawan sebab duit. Ada orang dia berkawan sebab kawan tu ada pangkat ataupun kepentingan dunia. Tapi nak cari orang yang berkawan kerana Allah Taala ni bukan mudah. Tapi tak ada, bukan mudah, tapi tak mustahil. Sebab dia sayang saudara Islam dia kerana Allah Taala. Dan memang kita kena ada kawan lagu tu. Cari orang lagu tu. Sebab apa? Bila kita duduk dengan dia, kita rasa dekat dengan Allah Taala. Bila duduk dengan dia, rasa macam makin bertambah semangat kita nak buat baik. Jangan cari kawan, duduk dengan dia lagi rosak kita. Gitu. Sebelum ni elok je. Kan? Sebelum dia tak ada, okey je. Lepas-lepas kawan dengan dia, setiap minggu dah nak. Contoh. Lepas, tapi kalau dah nak pun kalau dia pergi semata-mata untuk orang kata pergi infak ke, sumbang harta, tak apalah. Ni pergi buat benda lain. Sehari selang 2 minggu, pergi Genting Highland, Mimpakau. Contoh. Carilah kawan yang mana bila duduk dengan dia, rasa nak main masjid.
Rasa nak buat baik, rasa mulut ni duk kata benda-benda baik. Ni dak sebelum ni tak pernah cakap pun bahasa tu, boleh-boleh kawan dengan dia, semua benda keluar. Hang kata hang boleh dahsyat ni. Hang belajar mana ni? Tuan-tuan. Ingat kawan yang baik ni tuan-tuan, bukan sekadar di dunia. Di akhirat pun dia akan cari kita. Ya, di akhirat tuan-tuan, kawan yang baik akan cari kawan dia yang mana dia tak jumpa dalam syurga, maka Allah kata pergi cari dalam neraka. Dia pun pergi turun cari dalam neraka tuan-tuan. Tarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berkawan, bersahabat, saling mencintai kerana Allah antara golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Adapun yang kelima. Mana dah yang kelima tadi? Tak nampak. Wa rajulun zakarallahu khaliyan fa fadat 'ainah. Saya sambung ya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin faqtaf fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun da'ahu imra'atun zata husnin wa hamalin faqala inni akhafu Allah azza wa jalla. Okey, dan tiga yang terakhir iaitu adapun lima dulu. Yang kelima, lelaki yang menolak maksiat kerana takutkan Allah. Tuan-tuan, maksiat ni lazat. Maksiat ni lazat tuan-tuan. Kata korang syok tak? Tuan-tuan, kata korang syok kan? Tuan-tuan, kata korang syok. Tambah-tambah kata berjemaah, lagi syok. Kalau seorang-seorang kata tak syok, dia kata berjemaah lagi syok. Maksiat antara ujian yang berat. Tapi orang yang menyebut inni akhafullah, sesungguhnya aku takut Allah, maka golongan tersebut golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang keenam, orang yang mana rajin bersedekah, sedekah dengan penuh keikhlasan. Sedekah ni tuan-tuan sangat powerful. Saya tak perlu ulang kat tuan-tuan banyak kali. Tuan-tuan pun tahu, amalan yang pahala banyak, pahala berpanjangan, dosa terampun. Sedekah. Cuma masalah dia, kita berjuang melawan dengan benda yang kita tak nampak. Yang pertama. Yang kedua, kita berjuang ingin mengeluarkan benda yang kita sayang. Kita bukan tak tahu pahala dia banyak. Yes. Tapi sebab dia melibatkan benda yang kita sayang. Duit kot tuan-tuan. Siapa tak sayang duit? Sebab duit kita boleh pecah belah. Sebab duit ada orang yang berbunuh-bunuhan. Tiba-tiba nak bawa keluar duit untuk nak bagi ke orang lagu tu je. Tuan-tuan. Walhal kita pun bukan tak tahu. Sesungguhnya sedekah itu satu amalan yang sangat hebat. Kan dalam kubur pun akan diterangi kubur dia seluas-luasnya kuburnya. Akan diperluaskan seluas-luasnya kubur. Itu. Tapi dengan keikhlasan. Kira Nabi kata apa? Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Kalau bagi tangan kanan pun tangan kiri tak tahu. Lagu tu. Sedekah. Dia tidak mencari pujian, tak mencari nama, tak mencari penghargaan. Kalau lah ni di media sosial cari likes, cari followers. Nak sedekah tapi kena buat live. Sebab apa nak like? Cuma saya abang tu di masjid tu. Boleh tak tuan-tuan kita sedekah dalam keadaan kita tunjuk kat orang? Boleh je. Boleh, tak ada masalah pun, bukannya haram. Boleh sedekah apa nama kalau orang tengok boleh, tidak ada masalah. Cumanya tuan-tuan, kita takut saya jawab panggilan ya. Assalamualaikum. Ya. Rumah yang ada letak skema hitam tu. Baik, saya tak dia kata. Okey. Minta maaf tuan-tuan. Tengok orang jaga mak dia pun, kita pun cemas ya. Kan? Dan ni ada penjaga kat rumah. Kan kita
Ambil lah orang jaga mak kita senang sikit. Dia telefon, cemas lah kita talk dulu, lepas tu kali kedua call lah. Dia kalau 2 kali call, tuan-tuan angkat tu ya. Tak ada apa pun, abang tak saya makan, lagi nak makan, tak apa. Itu tak apa dah, biasalah tuan-tuan. Okey, lupa dah cerita orang ni. Berarti tak menang dia tuan-tuan. Likes. Kan? Boleh tak tuan-tuan kita sedekah? Kemudiannya kita sedekah tu bukan. Kita bersedekah tu bagi orang tengok. Boleh. Tak haram bukannya haram. Dalil dia dalam Quran, saya double check balik muka surat apa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, jikalau kamu bersedekah secara jelas, fa ni'mahi innamas sadaqat. Kan? Sesungguhnya sedekah itu jikalau kamu bersedekah dan orang nampak, fa ni'mahi, itu boleh, tak ada masalah. Tapi wa in tukhtuha fuqara, tetapi kalau kamu bagi dia tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kamu sembunyikan dia dan kamu mendatangi fakir miskin secara sembunyi, itu lagi baik. Clear tuan-tuan. Nak sedekah, contoh tuan-tuan tengok macam nasi lemak makcik ni, tak apa nak laku, tuan-tuan makan sedap, tuan-tuan nak bantu dia, tuan-tuan bantu buat live. Okey, tuan-tuan yang mana viewer saya, follower saya, boleh follow makcik ni, boleh mai beli kat makcik ni sebab padu gila dia punya nasi, sedap. Contoh. Kemudian tuan-tuan habis-habis buat live tu bagi, tak apa hari ni punya saya bayar, boleh. Tapi dia buat live, dia bagi juga depan, okey dah makcik ni saya bagi, lepas tu orang bawah tu komen, alhamdulillah semoga murah rezeki pun boleh, tak ada masalah. Cuma takut tuan-tuan, takut apa? Takut dia mai timbul dalam hati kecil ni, takut yang tu terbabas. Niat nak bantu lalas untuk mendapat pujian orang dan penghargaan orang, yang tu yang kita takut. No? Risaulah allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisik, orang tengok orang duk pujian, dia pun kata hang maha dermawan, hang lah yang paling baik sekali. Tuan-tuan, lalas lepas tu kira dia nak buat semata-mata orang puji. Kalau orang tak puji terus tak mau sedekah, rugi. Yang tu. Baik. Yang ketujuh, ataupun yang terakhirlah, yang tadi takutkan Allah termasuk dalam golongan yang mana seorang lelaki yang mana perempuan cantik ajak dia berzina, tetapi dia sebut akhafullaha rabbal alamin, aku takutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu tuan-tuan, maksiat tadi saya sebut apa? Maksiat tu sedap, lazat. Perempuan yang kaya mai pula kat kita, kaya cantik. Perempuan tu dah lah kaya cantik, dia mai, Abang Nan malam ni tidak orang saya boleh. Abang Nan pun, ni memang tis aku ni. Tiba-tiba Abang Nan kata, inni akhafullah rabbal alamin, inni akhafullah, aku takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, aku takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu, sehingga mana disebut apa? Akan dinaungi golongan yang takutkan Allah, dan haram bagi orang yang takutkan Allah sehingga mana nitiak air mata. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa menangis sebab takutkan Allah atas dosa kita yang kita buat, haram bagi seseorang itu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. So 7 golongan. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang banyak ibadah kepada Allah. Yang ketiga, golongan lelaki ataupun orang yang hati dia terpaut dengan masjid. Kalau dia keluar pun mesti dia akan cari masjid, yang saya sebut tadi. Contoh dia Ustaz Dek dah, Ustaz Dek dia panggil. Adapun yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kelima, orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala sehingga mana keluar air mata sebab takutkan Allah. Yang keenam, rajin bersedekah sehingga mana
sedekahnya itu dirahsiakan sampai tangan kiri pun tak tahu dia sedekah. Adapun yang terakhir, orang yang sanggup menolak maksiat walaupun digoda oleh lelaki, digoda oleh perempuan yang cantik lagi kaya. Sama macam perempuan pun. Tiba-tiba Shahrukh Khan mai kat dia. Shahrukh Khan kata, jom ikut aku balik rumah aku. Dia tengok laki dia dengan Shahrukh Khan, oi, jauh beza. Kan, tengok laki dia dengan perut depan, dengan misai berbalut-balut, pusing-pusing, dengan dambang serabai. Maka dia kata, tak apalah, take me away. Bawa lah aku. Habis. Masak. Tapi tiba dia kata apa? Walaupun lakiku borai, itulah tempat paling nyaman aku pernah rasa. Tuan-tuan. Yang tu adalah perempuan ataupun isteri yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya pun dengan tuan-tuan. Nanti kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu amal ma'ruf nahi munkar, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.